This call is now being recorded. SKDDH. Okey. Semalam kita dah fokus untuk bahagian A. So hari ini kita akan fokus bahagian B. Dan nanti kalau ada masa lagi, cikgu akan sambung beberapa soalan 3 markah untuk tunjukkan dekat awak macam mana cara untuk kita dapatkan markah penuh lah dekat situ nanti. Okey, untuk bahagian B, cikgu dah terangkan sebelum ni, bahagian B dia ada 2 soalan sahaja. Dia ada soalan 1 dengan soalan 2. Tapi walaupun dia ada 2 soalan, markah dia 24. Jadi dekat soalan tu dia ada pecahan dia. Ada soalan 1A, 2, 1B, 1C dan kebanyakannya sampai ada 4 soalan. Jadi dekat soalan 1 ada 4, soalan 2 pun ada 4, jumlah dia semua ada 8 soalan lah. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Encik Roy menyimpan RM250 setiap bulan selama 2 tahun untuk membeli sebuah motosikal. Berapakah jumlah wang yang disimpan oleh Encik Roy selepas 2 tahun? Okey, dia bagi kat kita. Dia bagi dekat kita Encik Roy ni simpan RM250 untuk 1 bulan. Dan soalan nak cari untuk 2 tahun. Okey, dekat sini yang ini dia bagi dalam bulan dan yang ini dia bagi dalam tahun. Jadi kita kena tukarkan unit. Tukarkan unit daripada tahun jadikan dia bulan juga. Okey, 1 tahun adalah persamaan dengan 12 bulan. Jadi kalau 2 tahun sama dengan 12, kita darabkan dengan 2. Kita akan dapat 24 bulan. 1 bulan tadi dia simpan sebanyak RM250. Sekarang kita nak cari 24 bulan. Jadi operasi dia ialah operasi darab. Kita ambil RM250 darabkan dengan 24. Sifar darab 4, sifar. 5 darab 4, 20. 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. Okey, habis cikgu potong. Kemudian kita darab pula dengan 2. Sifar darab 2, sifar. 5 darab 2, 10. 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5. Tambahkan, kita dapat sifar RM6,000. Maksudnya Encik Roy ni dalam sebulan, sekejap ya. Okey, maaf. Alright, okey. Jadi dekat sini, dalam tempoh 1 bulan, Encik Roy simpan sebanyak RM250. Jadi untuk tempoh 2 tahun,
kita akan darabkan dengan 24, bukan darab dengan 2. Biasanya kesilapan ramai yang akan buat 250, dia akan terus darabkan dengan 2. Salah. Sebab apa salah? Sebab 2 ini ialah 2 tahun. Soalan beri dekat kita RM250 sebulan. Jadi tak boleh terus darab dengan 2. Kita kena tukarkan unit dia dulu, jadikan bulan, baru kita boleh darab. Okey, soalan B. Model motosikal Y memerlukan 1 liter petrol bagi perjalanan sejauh 12.5 kilometer. Encik Roy dapati bahawa sebanyak 12 liter petrol telah digunakan bagi perjalanan ke kampungnya. Hitung jarak dalam km yang dilalui oleh Encik Roy untuk sampai ke kampungnya. Okey, apa yang diberi kat kita? Diberi dekat kita 1 liter petrol boleh bergerak sejauh 12.5 kilometer. Dan Encik Roy menggunakan sebanyak 12 liter. Jadi 12 liter ni berapa kilometer? Kita cuma perlu darabkan saja juga. Iaitu 12.5 darab dengan 12. Kita darab macam biasa. 5 darab 2, 10. 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5. 1 darab 2, 2. Okey, habis. Darab dengan 1, 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. 1 darab 1, 1. Kita tambahkan sifar. 5 tambah 5, 10. 2 tambah 2, 4. Tambah lagi 1, 5. 1. Titik perpuluhan ni kita ikut aja pergi bawah. Kat sini titik dia. Dapat jawapan dia 150 km. Okey, ada cara lain nak buat. Cara lain dia, kita gunakan operasi tambah. Tapi akan makan masa banyak lah. Sebab apa? Sebab 1 liter 12.5 kilometer dan dia nak 12 liter. Maknanya awak kena tambahkan yang ini ada 12 kali. Kena susun sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kena tulis sebanyak 12 kali. Lepas tu baru tambahkan. So banyak kerja kan dekat situ dan takut nanti awak boleh lakukan kesilapan. Jadi cara mudah dia ialah kita lakukan operasi darab. Okay. Alright, kita tengok soalan C. Sasaran pesanan syarikat itu ialah 25 buah motosikal pada bulan Januari. Jika pesanan sebenar ialah 35 buah motosikal, hitung peratusan pesanan sebenar daripada yang disasarkan. Dia suruh kita cari peratusan. Kalau peratusan nak cari, kita kena darab dengan 100%. Apa yang kita nak darabkan dengan 100% tu? Okey. Dia nak cari, hitung peratusan ni. Pesanan sebenar daripada yang disasarkan. Sebenar daripada yang disasarkan. Darabkan dengan 100%. Okey, yang sebenar berapa kat sini? Pesanan sebenar dia ialah 35 buah. Jadi 35 kita perkan dengan yang disasarkan ialah 25 buah. Darab 100%. Dekat sini cikgu suka letakkan per 1. Supaya awak tak keliru. Kenapa cikgu letak per 1? Jadi awak nampak dekat sini yang atas kita akan darab dengan nombor yang di atas. Yang bawah kita akan darabkan dengan nombor yang di bawah. Okey. 35 darab 100 dapat 35. 100 ada 2 sifar, letak 2 sifar dekat sini. Per
25 darab 1 ialah 25. Okey. Ratus jangan lupa. Apa maksud per 25 ni? Per 25 maksudnya awak kena bahagi 25. Jadi kita ambil 3,500 bahagi 25. Okey, kalau kita buat sifir 25. Okey, cikgu ajar cara buat sifir 2 digit. Okey, untuk buat sifir 2 digit iaitu sifir 25, kita kena buat sifir 2. Kita kena buat sifir 5. Kemudian kita akan gabungkan jadi sifir 25. Okey, sifir 2 senang kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, kemudian kita buat sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, macam mana kita nak gabungkan? Yang ini kita terus tulis 25. 25. Okey, yang ini 4 dengan 1 kita tambahkan. 4 kita tambahkan dengan 1. Kita akan dapat 50. 6 tambahkan dengan 1. Kita akan dapat 7. Yang belakang 5 ni kita ikut. 8 tambah 2, 10. Ikut yang belakang. 10 tambah 2. 12, nombor belakang ikut. 12 tambah 3, 15, sifar. 14 tambah 3, 17, 5. Ni yang nombor belakang semua kita ikut aja. 16 tambah 4, 20. Ada sifar kat belakang. 18 tambah 4, 22. Letak 5 dekat belakang. Jadilah kita sifir 25. Okey, sekarang dekat sini 35 yang paling hampir ialah 25 yang pertama. Jadi 1, 25, tolakkan sifar 1, turun sifar jadi 100. 100 ada dekat sini. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, 100. Ada satu lagi sifar. Sifar atas, tolakkan sifar. Jadi jawapan awak ialah 140%. Okey. Bila ada sahaja soalan yang suruh kita cari peratusan, hitung peratusan. Kalau ada je soalan suruh cari hitung peratusan, kita kena darabkan dengan 100%. Dan biasanya dekat depan dia mesti akan ada pecahan. Pecahan darab dengan 100%. Pecahan apa? Pecahan apa yang dia minta? Dekat sini dia minta sebenar daripada yang disasarkan. Jadi jangan terbaliklah dekat sini. Jangan pula awak buat 25/35. Terbalik. Yang sebenar ialah 35. Yang disasarkan ialah 25. Yang disasarkan macam dia anggarkan. Pada bulan tu dia boleh jual 25. Tapi sebenarnya dia jual sebanyak 35. Okey, soalan D. Raja di bawah menunjukkan harga sebuah motosikal dengan pembelian secara tunai dan kredit yang ditawarkan oleh sebuah syarikat. Okey, secara tunai tahulah kita terus bagi duit dekat dia. Apa maksud secara kredit? Secara kredit ni secara hutang ansuran.
Jadi kita berhutang dan kita kena bayar secara ansuran. Kalau tengok dekat sini, kalau dia bayar cash, dia kena bayar sebanyak RM8,900. Tapi kalau dia pakai secara kredit, dia kena bayar sebanyak RM176 selama 60 bulan. Setiap bulan tu dia kena bayar 176 sampailah cukup 60 bulan. Okey, soalan minta apa? Hitung beza harga antara dua kaedah pembelian itu. Dia suruh cari beza. Kita tahu beza ialah kita buat operasi tolak. Dia nak suruh kita tolak antara tunai dan juga dengan kredit. Okey, tunai tak ada masalah sebab kita terus dapat 8,900. Yang kita kena kira sekarang yang ini. Secara bulanan, secara kredit. Jadi kita darabkan RM176 selama 60 bulan. 6 yang ni darab dengan sifar. Okey, cara pantas dia kita potong aja sifar ni letak dekat bawah. Sebab apa? Sebab semua nombor yang dekat atas ni 6 darab sifar kita dapat sifar, 7 darab sifar dapat sifar, 1 darab dengan sifar pun dapat sifar. Jadi kita tulis sekali saja sifar dekat sini. Okey. Kemudian kita sambung darab dengan 6. 6 darab dengan 6 dapat 36. 7 darab 6, 42 tambah 3, 45. 1 darab 6, 6 tambah 4, 10. Yang ini secara kredit. Jadi kalau secara kredit, keseluruhannya jumlah yang perlu dia bayar ialah sebanyak RM10,560. Kalau dia bayar secara cash, dia cuma perlu bayar RM8,900. Okey, belum habis lagi. Sebab dia suruh cari beza. Jadi kita ambil yang nombor lebih besar, tolak dengan nombor yang lebih kecil. Yang lebih besar ialah RM10,560 tolakkan dengan tunai RM8,900. Sifar 6, yang ini 9, 15, 6, 9 tolak 8, 1. Jadi beza kalau dia bayar cash dengan bayar secara hutang ansuran, beza dia ialah sebanyak RM1,660. Lagi murah kalau kita beli secara cash. Tapi kenapa ada yang berhutang? Okey, itu kita nak jawab dekat bawah ni. Beri satu sebab kenapa beza harga itu berlaku. Kenapa secara hutang lebih mahal daripada kita bayar secara tunai? Boleh tak awak fikirkan sebab dia? Boleh tak awak cuba tulis dekat bahagian komen? Awak rasa kenapa? Kenapa kalau kita hutang, kita kena bayar lebih mahal daripada kalau kita bayar cash? Sebab apa? Tahu tak sebab apa? Okey. Sebab apa? Sebab bila kita bayar secara hutang, akan ada charge faedah yang perlu kita bayar. Sebab tu harga dia jadi lebih mahal. Hutang lambat habis bayar. Tu sebab kena bayar lebih. Okey, betul. Bila kita berhutang, sebenarnya dia bagi peluang dekat kita supaya kita tak perlu keluarkan duit kita banyak-banyak terus nak bayar. Sebab dan lagi satu, ada orang dia mampu. Ada orang dia kaya, dia mampu untuk bayar seterus. Dia bayar seterus 8,900. Dia bayar terus dia ambil motor tu. Ada orang dia tak cukup duit. Dia tak cukup duit nak bayar 8,000 tu banyak sangat. Jadi dia akan pilih secara ansuran. Jadi bila secara ansuran, kebanyakannya bila awak dah bayar, awak terus boleh dapat motor tu. Walaupun awak dah bayar sekali aja. Jadi kat situ awak kena bayar sebanyak 60 kali untuk habiskan bayaran.
Jadi sebagai macam satu ciri keselamatan dia, dia akan kenakanlah charge faedah tu. Selain daripada tu nanti adalah kena sign surat, kena sign perjanjian dengan bank supaya awak boleh kena bayar setiap bulan. Jadi kalau kita bayar secara hutang ni, sebenarnya dia memberikan kita peluang. Kita nak pakai motor tu tapi kita tak ada duit. Jadi bila kita berhutang, kita bayar secara ansuran, kita dapatlah pakai motor tu. Dan kenapa berlaku beza harga? Sebab ada charge faedah yang dikenakan. Jadi kat situ awak boleh tulis bayaran secara kredit akan dikenakan charge faedah. Oleh itu, harganya akan jadi lebih mahal. Bila ada charge faedah ni, harga kita akan meningkat. Okey. Boleh kita teruskan soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Kita dah masuk soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan bilangan telur grade B dan telur grade C untuk dijual di sebuah kedai runcit. Bilangan telur grade A tidak ditunjukkan. Okay, dekat sini A tak ada, B ada 300, C 1/4 kali bilangan telur grade B. B kat sini ialah 300. Okey, diberi jumlah bilangan telur untuk dijual di kedai runcit itu ialah 800 biji. Maksudnya semua telur ni, telur A, B dan C kalau kita tambahkan kita akan dapat 800. Soalan yang pertama, hitung bilangan telur grade C. Okey, C tengok balik apa dia cakap. 1/4 kali bilangan telur grade B. Apa maksud 1/4 kali? Jadi maksud dia ialah 1/4 kali maksudnya darab bilangan telur grade B. Kita tengok grade B ada 300. Jadi darabkan dengan 300. Okey, ini pecahan darab dengan nombor bulat. Kita kena buat apa dulu untuk pecahan nombor bercampur ni? Kita akan darab, tambah. 4 darab dengan 1, kita akan dapat 5. 5 tambahkan dengan 1, kita akan dapat 6. 6 per berapa? Sama, ikut yang dekat atas ni, per 4. Jadi yang ini pun per 4. Darab 300 dan cikgu suka letak apa? Cikgu suka letak per 1. Supaya awak tak keliru. Okey, dekat sini atas kita akan darab dengan atas. Bawah kita darab dengan bawah. 6 darab dengan 300. Okey, kalau tak tahu boleh buat kat tepi ni. 300 darab dengan 6. Kita akan dapat sifar 6, 3 darab 6, 18. Jadi kita akan dapat 1800 perkan dengan 4 darab dengan 1. Dapat 4. Okey, ingat lagi tak benda ni? Bentuk ini per 4, maksudnya kita kena bahagi dengan 4. Sama juga macam dekat atas tadi ni. Okey, yang ini. Sama dengan yang ini. Per 25, maksudnya kita kena bahagi dengan
25. Jadi yang dekat sini, dia per dengan 4. Jadi kita kena bahagi dengan 4. 1,800 bahagi 4. 4 darab 4, 16. 2 turun sifar 20. Yang ini 5. 20 sifar sifar. Jadi dekat sini kita dapat 450 biji. Hitung bilangan telur. Jadi 450 biji lah. Maknanya C ni ada 450. B tadi ada berapa? B tadi dia ada 300. Jadi sekarang yang kita tak tahu ialah telur grade A. Soalan kat bawah ni, hitung bilangan telur grade A. Macam mana kita nak cari telur grade A? Sebab kita dah tahu tadi, dah dibagi tahu jumlah ialah 800. Maknanya A tambah B tambah C, kita dapat 800. Jadi macam mana nak cari A? Kita akan lakukan operasi tolak. Kita ambil jumlah 800 tadi, kita tolak dengan grade B 300. Tinggallah 500. Okey, itu baru kita tolakkan dengan grade B. Sekarang kita kena tolakkan lagi dengan grade C. C ada 450. Sifar 4, 10, 5. Ditolakkan dengan grade C. Jadi kita akan dapat jawapan untuk grade A ialah 50 biji. Oh ya, betul. Terima kasih Idina. Bagus Idina. Okey, tengok sini. Idina dapat pasti cikgu ada kesalahan dekat sini. Okey. Sepatutnya berapa Idina tadi? 5/4. Sebab 4 darab 1 ialah 4. Baru tambahkan dengan 1. Okey, maaf kat situ. Cikgu betulkan. Okey. Okey, semula 1/4. Kat sini cikgu tersilap. 4 darab 1 ialah 4. Kemudian 4 tambah dengan 1 barulah cikgu dapat 5/4. Okey, 5 darab 300 tadi kita dapat 5 sifar 15. Kat sini 1,500 bahagi 4. 1,500 bahagi 4. 3, 12, 30, 7, 28, 25. Okey, 375 telur grade C. Padam sini, cikgu tulis 375. Okey, terima kasih Idina. Okey, jadi dekat sini nak cari telur A sama juga tadi. Kita tolak dengan grade B. Grade B tadi betul, 300. Dapat 500. 500 tolakkan dengan grade C, 375. 4, 9, 10. Jadi grade A kita akan dapat jawapan dia ialah 125. Idina dah cuba buat ke soalan ni? Alia ada cuba buat tak soalan? Dah cikgu, okey bagus. So tadi dekat atas tadi untuk soalan yang motor ni, Idina betul ke semua?
Soalan A, soalan B, betul semua? Okey, bagus. Alhamdulillah. Alright. Belum lagi cikgu. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama. Alright. Okey, untuk soalan B. Soalan B. Rajah di bawah menunjukkan satu papan telur yang dijual oleh seorang peniaga. Peniaga itu menjual 12,550 papan telur yang sama. Hitung jumlah bilangan telur yang dijual oleh peniaga itu. Okey, dia bagi dalam bentuk penjodoh bilangan dia sepapan. Tapi soalan minta bilangan. Okey, kita kira dulu dekat atas ni ada berapa biji telur. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kat sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Satu papan ada 30 biji. Dan dia jual sebanyak 12,550 papan. Nak cari berapa? Kita darabkan dengan 30. Okey, ni sama macam tadi. Cikgu boleh aja cara pantas. Cara pantas dia sifar kat belakang ni kita potong, tulis aja kat bawah ni. Kemudian kita darab dengan 3. Sifar darab 3, sifar. 5 darab 3, 15. 5 darab 3, 15 tambah 1, 16. 2, 3, 6 tambah 1, 7. 1 darab 3, 3. Kita dapat jawapan dia 376,500 biji. Tak tulis biji pun tak apa. Okey, ni soalan senang saja, dapat 2 markah. Soalan C. Harga sepapan telur grade B ialah RM12.90. Jadi kat sini satu papan. B RM12.90. Manakala harga sebiji. Dekat sini lain Tolong perhatikan betul-betul. Yang ini dia bagi harga sepapan. Yang ini pula sebiji. Jadi satu biji telur C harga dia ialah 41 sen. Puan Liza beli sepapan telur grade B. Maknanya grade B ni dia beli satu papan. Maknanya kita darab dengan 1. Dan 80 biji telur grade C. Grade C ni kita kena darabkan dengan 80. Hitung jumlah wang. Okey. Yang sepapan ni tak payah kira lah sebab 1 darab dengan yang ini dapat balik RM12.90. Kita cuma perlu buat yang grade C. 41 sen darab 80. Okey, sama juga. Sifar dekat belakang ni potong, tulis kat bawah. 1 darab 8, 8. 4 darab 8, 32. Sifar darab 8, sifar tambah 3 dapat 3 dekat sini. Okey, titik. Bawa turun ke bawah. Dapatlah jawapan dia RM32.80. Itu adalah untuk telur grade C. Okey, soalan tadi minta apa? Jumlah yang perlu dia bayar. Jadi kita kena tambahkan telur grade B tadi. Tambahkan dengan telur grade C RM32.80. Sifar 9817 54. Dapat jawapan RM45.70. Yang ini 3 markah ya, banyak. Okey. Alia dah salin ke? Okey. Kita masuk soalan terakhir. Soalan D.
Seorang penternak dapat mengutip 280 biji telur grade A, 240 biji telur grade B dan sebilangan telur grade C. Bilangan telur grade C yang dikutip adalah 150% daripada telur grade B. Hitung jumlah bilangan telur yang dikutip oleh penternak itu. Okey, ada 3 grade. Grade A 240 biji. Grade B grade A 280. Grade B 240. Grade C 150% daripada B. Apa maksud dia? Okey, 150% ialah 150 per dengan 100. Daripada kita akan buat operasi darab dan B dekat sini merujuk kepada telur B dekat atas ni. Nilai dia ialah 240. Jadi kita darabkan dengan 240. Dan cikgu suka letak apa? Per 1. Okey, dekat sini kita ada kelebihan sebab kita tengok ada banyak sifar tu. Jadi kita boleh potong sifar tapi dengan syarat sifar atas potong dengan sifar bawah. Okey, dekat sini tengok atas potong dengan bawah. Tengok dekat sini ada lagi satu. Atas boleh potong lagi dengan bawah. Dah tinggal 15 darab dengan 24. 1 darab dengan 1. Jadi kat sini 15 darab 24. 5 darab 4, 20. 4, 5, 6. 5 darab 2, 10. 2, 3. 360. 360 per dengan 1 darab 1 dapat 1. Jadi yang ini dapat balik jawapan dia 360. Sebab bahagi dengan 1 tak berubah lah. Dapat balik jawapan dia. Okey. Belum siap lagi sebab kita baru cari grade C. Soalan nak jumlah semua telur yang dikutip oleh penternak itu. Maknanya kita kena tambahkan A, B dengan C. A 280, B 240, C yang kita baru kira tadi 360. Tambahkan semua sekali. 280, 240, 360. Tambahkan sifar 10, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah kita dapat ialah 880 biji. Okey. Idina dapat semua betul ke Idina? Ya, soalan yang bahagian A tu pun betul semua. Oh, bagus. Bagus, tahniah. Jadi awak boleh dapat 100 markah lah ni. Tahniah banyak-banyak. Jadi yang penting cuba jangan ada kesilapan dekat situ. Okey. Dah cuba tak buat set yang kedua? Amin. Awak dah cuba tak buat set yang kedua? Okey. Tak apa. Set yang kedua ni sebenarnya sama aja dengan set satu yang cikgu bagi. Set yang kedua soalan dia sama macam set satu yang cikgu bagi. Cuma apa? Cuma cikgu tukar je dia punya nombor. Cikgu tukar dia punya angka nilai dia. Contoh kalau yang ini dia kata telur tu harga RM12.90.
Mungkin soalan yang set B tu cikgu tulis dalam RM20. Cikgu tukarkan harga dia. Tapi cikgu harap kalau macam Alia belum buat kan. So Alia dah belajar yang set 1 ni. Buat yang set 2 nanti. Cikgu akan kongsikan skema jawapan di dalam grup. So yang set kedua tu nanti awak cuba buat. Tengok. Dapat tak? Penuh tak markah awak dapat 100? Sebab dia soalan yang sama. Soalan yang sama cuma cikgu tukar dia punya nombor sahaja. Okay. Alright. Ni cikgu ada masa lagi dalam lebih kurang lagi 10 minit. Cikgu ada satu lagi soalan yang cikgu nak kongsikan. Kita tengok soalan yang aras kebat lah macam tu. Okay, soalan yang 3 markah. Okay, yang atas ni kita dah buat. Ada soalan tu. Okay, tengok soalan ni pula. Kita cuba. Ni tak ada, cikgu tak bagi. Tengok je dekat sini. Soalan yang macam banyak-banyak cerita sikit. Macam ni lah. Soalan yang banyak-banyak cerita ni. Biasanya bila kali pertama awak baca, awak susah nak dapat apalah dia nak cakap ni. Tapi bila kali kedua awak cuba baca lagi sekali untuk awak tengok apa yang kita kena buat. Okey. Kat sini dia kata Raja menunjukkan harga tunai bagi sebuah mesin basuh. Jadi harga mesin basuh tu ialah RM3,709. Encik Mokhtar membeli mesin basuh di atas dengan menggunakan kad kredit. Kad kredit ni macam hutang lah. Dia perlu membayar ansuran sebanyak RM168 setiap bulan. Dalam 1 bulan, Encik Mokhtar kena bayar sebanyak RM168 kepada bank selama 2 tahun. Ni sama macam cerita motosikal tadi. Untuk menyelesaikan bayaran penuh. Berapakah beza harga mesin basuh yang dibeli secara kredit dan secara tunai? So sama macam tadi. Tunai tak payah kira sebab kita dah ada RM3,709. Kita cari yang hutang. Okay, dia bayar hutang selama 2 tahun. 2 tahun, jadi jangan darab dengan 2 sebab yang diberi dekat atas ni ialah bulan. 2 tahun adalah persamaan dengan 12 darab dengan 2. 1 tahun 12 bulan. Jadi nak cari 2 tahun kita darabkan dengan 2. 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. Kita dapat 24. Barulah 24 ni kita darabkan dengan RM168. Darabkan dengan 24. 8 darab 4, 32. 6 darab 4, 24. Tambah 3, 27. 4, 5, 6. Darabkan dengan 2. 8 darab 2, 16. 6 darab 2, 12. Tambah 1, 13. 2, 3. Tambahkan 2, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 4. Okey. Jadi yang ini harga yang dia perlu bayar kalau dia buat pembayaran secara kredit. Soalan minta beza kalau dibayar secara kredit dan secara tunai. Jadi beza ialah operasi tolak. Kredit RM4,032 tolak dengan dibayar secara tunai RM3,709. 2, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 10 tolak 7 dapat 3 RM. Jadi beza dia ialah sebanyak RM323. Okay, soalan ni sama macam soalan motor tadi. Okay, kita tengok soalan lain. Okay. Puan Salmia merupakan peniaga sate di sebuah pasar malam.
Raja menunjukkan bilangan sate ayam yang terdapat di gerai Puan Salmiah. Ada 90 cucuk. Kat sini dah bagi tahu ada 90 cucuk sate. Bilangan sate daging adalah 310 daripada bilangan sate ayam. 310 daripada bilangan sate ayam. Hitung bilangan sate daging yang terdapat di gerai Puan Salmiah. Okey, 310 daripada, tengok kat sini, sate ayam. 310% daripada akan jadi darab. Bilangan sate ayam berapa? Kat sini dah bagi tahu. Ada 90. Jadi, ayat matematik awak, 310% kita darabkan dengan 90. 310% akan jadi 310 perkan dengan 100 darab dengan 90 dan cikgu suka letakkan per 1. Okey, sekarang boleh potong sifar. Nampak tak? Ada banyak sifar tu. Kita potong atas dengan bawah. Atas dengan bawah. Dah tinggal 31 darab dengan 9. Bawah 1 darab 1. Kita selesaikan 31 ni darabkan dengan 9. 49, 27. Dia dapatlah jawapan dia 279 cucuk sate. Dia nak cari daging aja. Dia tak suruh kita jumlahkan pun. Okey. Kita cuba lagi satu soalan. Sambungan dia. Jadual menunjukkan harga bagi sate ayam dan sate daging. Seorang pelanggan telah beli 85 sate ayam dan 100 sate daging. Jika dia bayar RM300, berapakah baki wangnya yang akan diterima? Okey, cerita dia panjang ni. Kita buat, selesaikan dulu ayat pertama. Ayat pertama dia cakap apa? Dia beli 85 sate ayam. Ayam maknanya kita kena darabkan dengan 85. Dan 100 sate daging. Daging kita darabkan dengan 100. Okey, kita selesaikan dulu yang itu. Okay, ayam RM1.20 darab 85. Sifar darab 5, sifar 2 darab 5, 10, 5, 6. Sifar darab 8, sifar 2 darab 8, 16, 8, 9. Tambahkan. Sifar 6 tambah 6, 12, 10. Jangan lupa letak titik. Ikut je pergi bawah ni. Kalau ikut kat sini, titik dia berada dekat sini. Okey, untuk ayam harga dia ialah RM102. Okey, untuk daging. Daging ni darab 100. Jadi kalau darab 100, tak perlulah kita buat bentuk lazim. Kita just gerak titik sahaja. 102 sifar. Kita gerakkan 2 kali ke kanan. 1, 2. Ni dah tak ada. Titik yang belakang tu dah tak ada sebab kita dah buat pergi belakang, buat pergi depan. Jadi dah jawapan dia ialah 1, 4 sifar. Okey. Jika dia bayar wang sejumlah RM300, berapakah baki wang yang akan diterima dia? Jadi kita tambahkan dulu harga sate ayam dengan daging. Ayam tadi dia beli RM102. Daging RM140. Tambahkan. Jumlah harga ialah RM242. Barulah kita boleh cari baki. Dia bayar sebanyak RM300. Tolakkan dengan RM242. Titik sifar-sifar nak tulis pun boleh. Titik sifar-sifar yang dekat atas ni pun kita letak titik sifar-sifar. Okey, tolak sifar-sifar. 2, 9, 10, tolak 2, 8, 9, tolak 4, 5,
2 tolak 2 sifar. Jadi dapatlah dia baki RM58. Okey, satu lagi tips cikgu nak ingatkan awak lah, bukan tips, ingatkan awak. Kalau kita buat kerja, contoh macam soalan macam ni kan, dia ada banyak step, banyak langkah kerja yang kena buat. Jadi awak akan mula buat kerja awak biarlah daripada kiri. Buat kerja first, jadi kita boleh nampak ini kerja yang pertama kita kena buat. Ini kerja yang kedua kita kena buat. Jadi dia nampak lebih tersusun, lebih sistematik. Sebab ada antara anak murid cikgu, nanti dia buat, katakan dia buat kerja nombor 1 dekat sini. Dia buat kerja nombor 2 dekat sini. Nombor 3 dekat sini. Dah penuh, nombor 4 dia buat dekat depan ni. Jadi nampak kerja tu tak tersusun. Jadi bila buat kerja, bila buat arahan, bila buat latihan penyelesaian masalah awak, mulakan daripada tepi. Okey. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Irina, Alia, Imani, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Kat mana awak tak faham ke? Okey, tak ada. Okey, cuba kita tengok soalan C. Soalan masa dan waktu. Okey, dia cakap kat sini, Puan Salmia berusia 4 dekad. Dia pakai dekad. Okey. Dia telah menjalankan perniagaan menjual sate ini selama 1/25 dekad. Berapakah usia Puan Salmia dalam dekad dan tahun ketika dia mula berniaga sate? Dia nak cari pada mula-mulanya. Jadi pada mula-mulanya kita akan lakukan operasi tolak pada awal dia. Sekarang usia dia ialah 4 dekad. Soalan nak cari jawapan dalam dekad dan tahun. Okey, ingat tak 1 dekad sama dengan berapa tahun? 1 dekad sama dengan berapa tahun? 10 tahun, betul. Satu dekad 10 tahun. Jadi dekat sini Puan Salmia ni berusia 4 dekad. 4 dekad bermaksud 10 darab dengan 4, 40 tahun. Okey, dia bagi dekat sini dalam bentuk pecahan. 1/25 dekad. Kita terus tukarkan kepada tahun lah. Lebih mudah untuk awak buat. Jadi terus kita darabkan dengan 10. Ini bentuk nombor bercampur. Kita darab, tambah. 5 darab 1, 5. Tambah 2, 7 per 5. Darab 10 per 1. Okey, kalau dekat sini awak mahir sifir, kita boleh mansuhkan 5 dengan 10. 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 dapat 2. 7 darab 2, 14 per 1. 14 tahun. Dan dia tanya mula berniaga. Sekarang dia dah 40 tahun. Maksudnya sebelum 40 tahun lagi dia dah berniaga selama 14 tahun. Jadi kita tolak. 40 tahun tolakkan dengan 14 tahun. Yang ini dapat 3, 10 tolak 4, 6, 26 tahun. Bermakna Puan Salmia ni dia dah mula start berniaga bila umur dia 26 tahun. Tapi awak masih lagi tak dapat jawapan, tak dapat markah penuh, 3 markah. Sebab apa? Apa yang kita kena buat lagi dekat sini? Apa lagi yang kita kena buat untuk dapatkan 3 markah penuh?
Okey. Awak kena, ya betul, kena tukar dalam dekad dan tahun. Bila awak dah habis jawab, awak tengok balik dekat soalan. Tengok balik dekat soalan, dia nak minta dalam unit apa. Jadi dekat sini dia nak minta dalam dekad dan tahun. Jadi awak kena tukar baliklah kat sini. 1 dekad, 10 tahun. Dekat sini ada 26 tahun. So kita akan dapat 2 dekad, 6 tahun. Barulah awak boleh dapat 3 markah penuh. Okey? Cikgu berhenti dekat sini. Nanti cikgu akan kongsikan skema jawapan untuk set yang kedua tu lah. Okey, tak ada apa-apa soalan nak tanya? Cikgu doakan semoga awak berjaya, semoga awak boleh dapat skor A dalam matematik untuk IWASA awak nanti. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih juga kerana join kelas cikgu. Sama-sama.